Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sambung lagi perkongsian saya dalam pengurusan kewangan peribadi. Kenapa ramai terperangkap walaupun ada cash yang banyak? Antara sebab utama adalah kerana letak semua dalam satu bakul. Bayangkan kalau bakul itu jatuh, maka habis semuanya. Sebab itu dalam kita mengurus tunai yang kita ada ni kan, tak kiralah sedikit ataupun banyak, jangan sesekali letak dalam satu tempat. Mesti ada diversification-nya ataupun dalam bahasa kewangan dipanggil kepelbagaian portfolio. Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian portfolio tu? Maksudnya kita perlu agihkan wang yang kita ada itu dibahagikan kepada beberapa tempat. Contoh bahagian yang kita letak dalam akaun di bank. Akaun di bank pun ada pelbagai lagi, contohnya akan ada saving account, ada current account dan juga ada fixed deposit. Perlu juga kita letak sebahagiannya di tabung haji. Di ASB, di unit amanah ataupun lebih dikenali sebagai unit trust. Juga dalam pelaburan emas, ini antara yang sangat popular sekarang kan. Juga sebahagiannya diletakkan di amanah harta ataupun disebut sebagai REITs. Dan juga di saham-saham yang berpotensi untuk kita dapat pulangan. Sebab setiap satunya tadi tu ada fungsi yang berbeza. Ada untuk tujuan emergency, ada untuk saving, ada untuk dikembangkan lagi tunai itu, dan juga untuk dilindungi nilai. So, orang yang bijak, dan saya percaya insyaAllah kita semua juga bijak, tak letak semua cash yang ada dalam satu bakul. Orang putih kata, don't put all egg in one basket. So, jangan ambil risiko itu. Kita boleh reducekan risiko itu dengan buat kaedah kepelbagaian portfolio tadi. Jom terus follow saya, Najdia Abu Bakar, untuk banyak lagi info-info, tips dan juga panduan-panduan tentang isu-isu wanita, keuangan dan juga bisnes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sambung lagi perkongsian saya dalam pengurusan kewangan peribadi. Kenapa ramai terperangkap walaupun ada cash yang banyak? Antara sebab utama adalah kerana letak semua dalam satu bakul. Bayangkan kalau bakul itu jatuh, maka habis semuanya. Sebab itu dalam kita mengurus tunai yang kita ada ni kan, tak kiralah sedikit ataupun banyak, jangan sesekali letak dalam satu tempat. Mesti ada diversification-nya ataupun dalam bahasa kewangan dipanggil kepelbagaian portfolio. Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian portfolio tu? Maksudnya kita perlu agihkan wang yang kita ada itu dibahagikan kepada beberapa tempat. Contohnya ada yang bahagian yang kita letak dalam akaun di bank. Akaun di bank pun ada pelbagai lagi, contohnya akan ada saving account, ada current account dan juga ada fixed deposit. Perlu juga kita letak sebahagiannya di tabung haji, di ASB, di unit amanah ataupun lebih dikenali sebagai unit trust. Juga dalam pelaburan emas, ini antara yang sangat popular sekarang kan. Juga sebahagiannya diletakkan di amanah harta ataupun disebut sebagai REITs. Dan juga di saham-saham yang berpotensi untuk kita dapat pulangan. Sebab setiap satunya tadi tu ada fungsi yang berbeza. Ada untuk tujuan emergency, ada untuk saving, ada untuk dikembangkan lagi tunai itu, dan juga untuk dilindungi nilai. So, orang yang bijak, dan saya percaya insyaAllah kita semua juga bijak, tak letak semua cash yang ada dalam satu bakul. Orang putih kata, don't put all egg in one basket. So, jangan ambil risiko itu. Kita boleh reducekan risiko itu dengan buat kaedah kepelbagaian portfolio tadi. Jom terus follow saya, Najdia Abu Bakar, untuk banyak lagi info-info, tips dan juga panduan-panduan tentang isu-isu wanita, keuangan dan juga bisnes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sambung lagi perkongsian saya dalam pengurusan kewangan peribadi. Kenapa ramai terperangkap walaupun ada cash yang banyak? Antara sebab utama adalah kerana letak semua dalam satu bakul.
Bayangkan kalau bakul itu jatuh, habis semuanya. Sebab itu dalam kita mengurus tunai yang kita ada ni kan, tak kiralah sedikit ataupun banyak, jangan sesekali letak dalam satu tempat. Mesti ada diversificationnya, ataupun dalam bahasa kewangan dipanggil kepelbagaian portfolio. Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian portfolio tu? Maksudnya kita perlu agihkan wang yang kita ada itu dibahagikan kepada beberapa tempat. Contohnya, ada yang bahagian yang kita letak dalam akaun di bank. Akaun di bank pun ada pelbagai lagi. Contohnya akan ada saving account, ada current account dan juga ada fixed deposit. Perlu juga kita letak sebahagiannya di tabung haji, di ASB, di unit amanah ataupun lebih dikenali sebagai unit trust. Juga dalam pelaburan emas, ini antara yang sangat popular sekarang kan. Juga sebahagiannya diletakkan di amanah harta ataupun disebut sebagai REITs, dan juga di saham-saham yang berpotensi untuk kita dapat pulangan. Sebab setiap satunya tadi tu ada fungsi yang berbeza. Ada untuk tujuan emergency, ada untuk saving, ada untuk dikembangkan lagi tunai itu, dan juga untuk dilindung nilai. So, orang yang bijak, dan saya percaya insya-Allah kita semua juga bijak, tak letak semua cash yang ada dalam satu bakul. Orang putih kata, don't put all egg in one basket. So, jangan ambil risiko itu. Kita boleh reducekan risiko itu dengan buat kaedah kepelbagaian portfolio tadi. Jom terus follow saya, Najdah Abu Bakar, untuk banyak lagi info-info, tips dan juga panduan-panduan tentang isu-isu wanita, keuangan dan juga bisnes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sambung lagi perkongsian saya dalam pengurusan keuangan peribadi. Kenapa ramai terperangkap walaupun ada cash yang banyak? Antara sebab utama adalah kerana letak semua dalam satu bakul. Bayangkan kalau bakul itu jatuh, habis semuanya. Sebab itu dalam kita mengurus tunai yang kita ada ni kan, tak kiralah sedikit ataupun banyak, jangan sesekali letak dalam satu tempat. Mesti ada diversificationnya, ataupun dalam bahasa kewangan dipanggil kepelbagaian portfolio. Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian portfolio tu? Maksudnya kita perlu agihkan wang yang kita ada itu dibahagikan kepada beberapa tempat. Contohnya, ada yang bahagian yang kita letak dalam akaun di bank. Akaun di bank pun ada pelbagai lagi. Contohnya akan ada saving account, ada current account dan juga ada fixed deposit. Perlu juga kita letak sebahagiannya di tabung haji, di ASB, di unit amanah ataupun lebih dikenali sebagai unit trust. Juga dalam pelaburan emas, ini antara yang sangat popular sekarang kan. Juga sebahagiannya diletakkan di amanah harta ataupun disebut sebagai REITs, dan juga di saham-saham yang berpotensi untuk kita dapat pulangan. Sebab setiap satunya tadi tu ada fungsi yang berbeza. Ada untuk tujuan emergency, ada untuk saving, ada untuk dikembangkan lagi tunai itu, dan juga untuk dilindung nilai. So, orang yang bijak, dan saya percaya insya-Allah kita semua juga bijak, tak letak semua cash yang ada dalam satu bakul. Orang putih kata, don't put all egg in one basket. So, jangan ambil risiko itu. Kita boleh reducekan risiko itu dengan buat kaedah kepelbagaian portfolio tadi. Jom terus follow saya, Najdah Abu Bakar, untuk banyak lagi info-info, tips dan juga panduan-panduan tentang isu-isu wanita, keuangan dan juga bisnes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sambung lagi perkongsian saya dalam pengurusan keuangan peribadi. Kenapa ramai terperangkap walaupun ada cash yang banyak? Antara sebab utama adalah kerana letak semua dalam satu bakul. Bayangkan kalau bakul itu jatuh, habis semuanya.
Sebab itu dalam kita mengurus tunai yang kita ada ni kan, tak kira lah sedikit ataupun banyak, jangan sesekali letak dalam satu tempat. Mesti ada diversificationnya, ataupun dalam bahasa keuangan dipanggil kepelbagaian portfolio. Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian portfolio tu? Maksudnya kita perlu agihkan wang yang kita ada itu dibahagikan kepada beberapa tempat. Contohnya ada yang bahagian yang kita letak dalam akaun di bank. Akaun di bank pun ada pelbagai lagi. Contohnya akan ada saving account, ada current account dan juga ada fixed deposit. Perlu juga kita letak sebahagiannya di tabung haji, di ASB, di unit amanah ataupun lebih dikenali sebagai unit trust. Juga dalam pelaburan emas, ini antara yang sangat popular sekarang kan. Juga sebahagiannya diletakkan di amanah harta ataupun disebut sebagai REITs, dan juga di saham-saham yang berpotensi untuk kita dapat pulangan. Sebab setiap satunya tadi tu ada fungsi yang berbeza. Ada untuk tujuan emergency, ada untuk saving, ada untuk dikembangkan lagi tunai itu, dan juga untuk dilindung nilai. So, orang yang bijak, dan saya percaya insya-Allah kita semua juga bijak, tak letak semua cash yang ada dalam satu bakul. Orang putih kata, don't put all egg in one basket. So, jangan ambil risiko itu. Kita boleh reducekan risiko itu dengan buat kaedah kepelbagaian portfolio tadi. Jom terus follow saya, Najdah Abu Bakar, untuk banyak lagi info-info, tips dan juga panduan-panduan tentang isu-isu wanita, keuangan dan juga bisnes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sambung lagi perkongsian saya dalam pengurusan keuangan peribadi. Kenapa ramai terperangkap walaupun ada cash yang banyak? Antara sebab utama adalah kerana letak semua dalam satu bakul. Bayangkan kalau bakul itu jatuh, kehabis semuanya. Sebab itu dalam kita mengurus tunai yang kita ada ni kan, tak kira lah sedikit ataupun banyak, jangan sesekali letak dalam satu tempat. Mesti ada diversificationnya, ataupun dalam bahasa keuangan dipanggil kepelbagaian portfolio. Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian portfolio tu? Maksudnya kita perlu agihkan wang yang kita ada itu dibahagikan kepada beberapa tempat. Contohnya ada yang bahagian yang kita letak dalam akaun di bank. Akaun di bank pun ada pelbagai lagi. Contohnya akan ada saving account, ada current account dan juga ada fixed deposit. Perlu juga kita letak sebahagiannya di tabung haji, di ASB, di unit amanah ataupun lebih dikenali sebagai unit trust. Juga dalam pelaburan emas, ini antara yang sangat popular sekarang kan. Juga sebahagiannya diletakkan di amanah harta ataupun disebut sebagai REITs, dan juga di saham-saham yang berpotensi untuk kita dapat pulangan. Sebab setiap satunya tadi tu ada fungsi yang berbeza. Ada untuk tujuan emergency, ada untuk saving, ada untuk dikembangkan lagi tunai itu, dan juga untuk dilindung nilai. So, orang yang bijak, dan saya percaya insya-Allah kita semua juga bijak, tak letak semua cash yang ada dalam satu bakul. Orang putih kata, don't put all egg in one basket. So, jangan ambil risiko itu. Kita boleh reducekan risiko itu dengan buat kaedah kepelbagaian portfolio tadi. Jom terus follow saya, Najdah Abu Bakar, untuk banyak lagi info-info, tips dan juga panduan-panduan tentang isu-isu wanita, keuangan dan juga bisnes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sambung lagi perkongsian saya dalam pengurusan keuangan peribadi. Kenapa ramai terperangkap walaupun ada cash yang banyak? Antara sebab utama adalah kerana letak semua dalam satu bakul. Bayangkan kalau bakul itu jatuh, kehabis semuanya.
Sebab itu dalam kita mengurus tunai yang kita ada ni kan, tak kiralah sedikit ataupun banyak, jangan sesekali letak dalam satu tempat. Mesti ada diversificationnya, ataupun dalam bahasa kewangan dipanggil kepelbagaian portfolio. Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian portfolio tu? Maksudnya kita perlu agihkan wang yang kita ada itu dibahagikan kepada beberapa tempat. Contohnya, ada yang bahagian yang kita letak dalam akaun di bank. Akaun di bank pun ada pelbagai lagi. Contohnya akan ada saving account, ada current account dan juga ada fixed deposit. Perlu juga kita letak sebahagiannya di tabung haji, di ASB, di unit amanah ataupun lebih dikenali sebagai unit trust. Juga dalam pelaburan emas, ini antara yang sangat popular sekarang kan. Juga sebahagiannya diletakkan di amanah harta ataupun disebut sebagai REITs, dan juga di saham-saham yang berpotensi untuk kita dapat pulangan. Sebab setiap satunya tadi tu ada fungsi yang berbeza. Ada untuk tujuan emergency, ada untuk saving, ada untuk dikembangkan lagi tunai itu, dan juga untuk dilindung nilai. So, orang yang bijak, dan saya percaya insya-Allah kita semua juga bijak, tak letak semua cash yang ada dalam satu bakul. Orang putih kata, don't put all egg in one basket. So, jangan ambil risiko itu. Kita boleh reducekan risiko itu dengan buat kaedah kepelbagaian portfolio tadi. Jom terus follow saya, Najdah Abu Bakar, untuk banyak lagi info-info, tips dan juga panduan-panduan tentang isu-isu wanita, keuangan dan juga bisnes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sambung lagi perkongsian saya dalam pengurusan keuangan peribadi. Kenapa ramai terperangkap walaupun ada cash yang banyak? Antara sebab utama adalah kerana letak semua dalam satu bakul. Bayangkan kalau bakul itu jatuh, kehabis semuanya. Sebab itu dalam kita mengurus tunai yang kita ada ni kan, tak kiralah sedikit ataupun banyak, jangan sesekali letak dalam satu tempat. Mesti ada diversificationnya, ataupun dalam bahasa kewangan dipanggil kepelbagaian portfolio. Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian portfolio tu? Maksudnya kita perlu agihkan wang yang kita ada itu dibahagikan kepada beberapa tempat. Contohnya, ada yang bahagian yang kita letak dalam akaun di bank. Akaun di bank pun ada pelbagai lagi. Contohnya akan ada saving account, ada current account dan juga ada fixed deposit. Perlu juga kita letak sebahagiannya di tabung haji, di ASB, di unit amanah ataupun lebih dikenali sebagai unit trust. Juga dalam pelaburan emas, ini antara yang sangat popular sekarang kan. Juga sebahagiannya diletakkan di amanah harta ataupun disebut sebagai REITs, dan juga di saham-saham yang berpotensi untuk kita dapat pulangan. Sebab setiap satunya tadi tu ada fungsi yang berbeza. Ada untuk tujuan emergency, ada untuk saving, ada untuk dikembangkan lagi tunai itu, dan juga untuk dilindung nilai. So, orang yang bijak, dan saya percaya insya-Allah kita semua juga bijak, tak letak semua cash yang ada dalam satu bakul. Orang putih kata, don't put all egg in one basket. So, jangan ambil risiko itu. Kita boleh reducekan risiko itu dengan buat kaedah kepelbagaian portfolio tadi. Jom terus follow saya, Najdah Abu Bakar, untuk banyak lagi info-info, tips dan juga panduan-panduan tentang isu-isu wanita, keuangan dan juga bisnes.